Hari ni kita nak review ice cream scoop. Yang ni bukan ice cream scoop yang biasa, yang ni yang kecil, yang 3 cm. Okay, so yang ni kalau kata nak buat guna es krim pun boleh, ataupun nak buat biskut pun boleh. So yang ni memang special sikit lah. Selalunya kalau kat kedai tu dia besar-besar tau. Bila besar-besar nak masuk dalam kon tu dia susah. Jadi kalau ada kecil senang lah. Lagi satu boleh guna untuk function yang lain. So dia datang dalam kotak macam ni So gambar dia macam ni. Ada dua, color hitam dengan merah. So ini kita dapat yang yang merah. Okay, tengok. Merah sini lain, ni merah dia. Bukan merah sangat, dia maroon. Okay, so dia punya buatan dia memang terbaik nampak tak? Dia punya besi memang tebal. Nampak tebal dan tak ada tajam semua. Dan dia memang smooth. So boleh tengok ni. Elok kan. So ni memang kecil memang kecil sangat. Ini hanya 3 cm sahaja. Okay, memang 3 cm sahaja. Dan pemegang dia pun sedap. Selalunya kalau beli yang jenis macam ni, dia tajam tau kat tepi-tepi ni. Dan dia punya kualiti tu memang rendah sikit lah sebab harga dia murah kan. Lagi satu, dia nipis dan cepat rosak. Tapi yang ni memang besi yang sangat-sangat tebal. Okay, so kalau siapa yang nak beli, boleh belilah. Memang terbaik lah scoop ni. Okay, dia datang dalam kotak macam ni. Nak menunjukkan bahawa premiumnya dia. Kalau tak, dia just blister kat depan ni je. Tapi yang ni, macam ni datangnya. So, boleh beli kalau nak buat biskut. Ataupun nak untuk es krim pun boleh. Sebab kepala dia kecil je.